Tok Abah. Lacan. Oi, mana dia? Siapa dia ni, Tok Abah? Tak tahu tak apa. Biar aku terangkan. Inilah Tok Abah. Lacan. Oi, Adik coklat. Lacan. Aiskrim coklat. Lacan. Dan yang terbaik, Tok Abah Special Hot Lacan. Macam tak betul je budak ni. Tok Abah janjikan lacan terbaik. oi. Ayo. Hati mana sedih. Ini anak siapa pula ni? Apa? Kata saya ikut macam lacan. Hoi! Kamu nak cikgu hantam kamu dengan rotan kisafan ni ke? Cikgu macam lacan. Cikgu lacan. Cikgu beli lacan. Hoi! Cara itu di suatu dimensi yang lain. Cikgu gila. Aku pun gila. Ya gila. Lepas makan lacan cikgu, aku jadi gila. Lepas makan lacan cikgu, aku jadi lacan. Apa sal kau ni? Want to be ke? Aku makan lacan ni jadi gila. Hijau dulu adudu lacan hat sekarang nak jadi lacan mana? Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Baru masalah ibadah okey adudu banyak orang yang nak minta lacan. Buat masalah ibadah baru ternyata buat masalah buat masalah ibadah tengoklah adudu si kepala lacan. Macam ni lah lacan cantik. Ni katoknya. Lalunya. Apa itu berhantu? Kumar. Is kau ni? Ayo, ini gangguan makhluk halus ke apa ni? Berhantu. Hai! Apa sal kau menyemang kat sini, ha? Apa dia? Atuk tahu tak apa-apa cerita tentang rumah terbiar dekat sekolah tu? Ada. Hari tu Atuk ada dengar dia orang borak pasal rumah tu. Hantu. Lalunya. Itulah muncul waktu petang itu macam. Kumar. Sudahlah tu Kumar. Hai, siapa? Kau jangan pergi dekat rumah tu. Huh?
Batu! Rumah terbiar dekat sekolah tu. Mana ada hantu? Sekarang saya berada betul-betul di hadapan rumah berhantu. Kau akan buktikan tak ada hantu kat rumah ni. Tu, keluarlah. Hah? Penakut betul lah dia. Hah? Siapa? Aduh. Apa sal kau menyemak kat sini, ha? Kau rupanya yang mengganggu orang kat sini. Nama jadi hantu. Hantu. Hah? Bubuk. Hai, apa kau buat tu? Hai. Alah. Mana? Free ke ni? Banyak cantik. Masih hutang. Tok Abah, mana Bobo Boy? Oh, rumah terbiar dekat sekolah kau tu patutnya dah balik dah ni. Depan rumah berhantu. Hei! Hah? Aduh. Dari jauh aku dah dapat bau dah. Bobo Boy, Apa sal kau punya hantu, ha? kau nak lawan dia? Ini masalah besar. Tolong kau ni Bobo Boy. Kami sentiasa akan bersama Encik Boy. Bobo Boy. Lain pula jadinya. Elok-elok lah. Cakap baik-baik. Betul ke boleh? Hah? Siapa? Bobo Boy. Korang rupanya. Hah? Sama Encik Boy. Target locked. Hah? Alamak.